Assalamualaikum dan salam sejahtera serta apa khabar semua. Kembali lagi ke channel Street Fun. Hari ini saya berada di Selayang. Lebih tepat lagi saya berada di Kampung Sungai Kertas, kawasan industri kecil Kampung Sungai Kertas di Selayang ini. Hari ini saya akan bawa anda semua ke suatu projek terbengkalai paling lama di negeri Selangor. Terbengkalainya lebih kurang 20 tahun. Dan projek ini yang pernah menjadi simbol kekecewaan ratusan pembeli rumah. Bayangkan ada yang menunggu lebih 20 tahun membayar pinjaman bank atau menyewa rumah lain, tapi rumah yang dibeli tidak pernah siap. Inilah dia kisah apartmen Crystal di Selayang ini yang bersebelahan dengan Kampung Bendahara. Projek apartmen Crystal bermula dibangunkan pada tahun 2004 dan dijangka siap pada 2006. Namun impian ratusan pembeli rumah apabila projek ini terkendala musnah akibat masalah yang menimpa pemaju dan bangunan dibiarkan kosong bertahun-tahun sehingga menjadi antara projek perumahan terbengkalai paling lama di negeri Selangor ini. Selama bertahun-tahun kawasan ini dipenuhi semak, struktur konkrit yang tidak siap dan hanya menjadi saksi kepada harapan yang tertangguh. Bagi penduduk sekitar, bangunan ini menjadi pemandangan biasa, tapi pada pembeli, setiap hari yang berlalu adalah penantian yang sangat panjang. Selepas lebih 2 dekad, akhirnya ada sinar harapan. Pada penghujung tahun 2025, kerja-kerja pemulihan projek ini dimulakan semula dengan sokongan kerajaan dan agensi yang berkaitan. Jika semuanya berjalan lancar, pembeli akhirnya berpeluang menerima rumah yang mereka impikan sejak lebih 20 tahun yang lalu. Berdiri di sini, kita bukan sekadar melihat bangunan konkrit. Kita melihat kisah kehidupan, harapan dan kesabaran. Semoga projek ini benar-benar dapat disiapkan dan menjadi pengakhiran yang baik buat pembeli yang telah menunggu sekian lama. Itulah kisah apartmen Crystal di Selayang, sebuah projek yang pernah menjadi simbol kekecewaan ratusan pembeli rumah.
Kalau anda suka kandungan dokumentari seperti ini yang membongkar sejarah tempat-tempat di Malaysia, jangan lupa tekan like, kongsi dan subscribe. Saya baru Andy, Malaysian Walker, dan kita jumpa lagi dalam episod Street File yang akan datang. Assalamualaikum.